Assalamualaikum. Hai semua. Pada edisi kali ini, kita akan melihat cara-cara untuk memuat naik carta organisasi dan mengemaskini carta fungsi di dalam Hermes. Setelah log masuk, pergi ke bahagian data perjawatan dan klik pautan My Portfolio. Kemudian, pada menu fungsi, klik submenu selenggara komponen My Portfolio. Klik pada tab carta organisasi. Di dalam bahagian ini, anda akan memuat naik 3 carta organisasi, iaitu carta organisasi KPM, carta organisasi bahagian matrikulasi KPM dan carta organisasi Kolej Matrikulasi Melaka. Klik pada butang pilih dokumen yang telah disebutkan. Tulis keterangan yang bersesuaian dengan carta yang sedang dimuat naik. Kemudian tekan butang muat naik. Ulang langkah-langkah tersebut untuk carta-carta seterusnya. Seterusnya, klik pada tab carta fungsi. Kemudian klik pada nama unit anda. Semak carta fungsi yang sedia ada berdasarkan senarai accountability yang telah diedarkan. Untuk makluman, carta fungsi adalah bersamaan dengan senarai accountability di dalam job description, JD. Klik butang tambah carta fungsi jika perlu. Tekan butang simpan. Seterusnya, masukkan senarai undang-undang yang terlibat. Klik pada tab senarai undang-undang. Kemudian klik butang tambah. Masukkan undang-undang yang perlu dipatuhi semasa bertugas. Klik butang simpan. Seterusnya, masukkan senarai borang yang digunakan melalui tab senarai borang. Klik butang tambah dan masukkan nama borang dan kod borang tersebut. Tekan butang simpan. Akhir sekali, masukkan jawatan kuasa yang dianggotai. Klik tab senarai jawatan kuasa. Klik butang tambah. Tekan simpan apabila selesai. Sekian sahaja buat kali ini. Sila hubungi unit pentadbiran jika ada sebarang pertanyaan. Terima kasih.